Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurbatisha binti Muhammad Azzuddin. Saya tidak keseorangan kerana ditemani oleh Nazoniza dan Rashika. Kami ingin mengutakan sebuah tajuk Guru Berjiwa Pendidik, Memacu Aspirasi Pendidikan Negara. Tajuk ini dipilih selaras dengan kehendak kursus GPPP 1092 yang menekankan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara serta kursus BMMB 1124 yang memfokuskan lagi penguasaan literasi sebagai asas pembelajaran yang lebih bermakna. Dalam konteks pendidikan masa kini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu tetapi berperanan sebagai pembentuk karakter, pemudah cara pembelajaran dan ejen transformasi sosial. Justru itu, pembinaan seorang guru yang berjiwa pendidik menjadi teras utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan nasional dan global. Hadirin yang dihormati, sistem pendidikan di Malaysia berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan atau mudah dikenali sebagai FPK yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan matlamat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Falsafah ini menjadi asas kepada segala dasar dan pelaksanaan pendidikan negara. Aspirasi ini dibukukan lagi melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menegaskan bahawa kualiti seorang guru merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan murid serta kecemerlangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dokumen ini menekankan keperluan guru yang kompeten, reflektif dan komited terhadap pembangunan profesional yang berterusan. Selain daripada itu, Kerangka Malaysia Madani membukukan hala tuju pembangunan negara melalui nilai kemampanan, kesejahteraan, ihsan dan daya cipta. Hal ini ditulis pada Malaysia Madani 2023. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini diterjemahkan melalui amalan-amalan pedagogi yang beretika, inklusif dan berorientasikan pembangunan insan yang secara holistik. Kajian antarabangsa turut menyokong kepentingan peranan guru. Menurut Darling Hamad, pada tahun 2017, kualiti guru merupakan penentu utama keberkesanan pembelajaran murid dan pencapaian akademik. Hal ini membuktikan bahawa pembinaan guru yang berjiwa pendidik bukan sahaja keperluan nasional, malah satu tuntutan global. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang kini berluasa dan kecerdasan buatan, guru juga perlu mengintegrasikan literasi bahasa, pemikiran yang lebih kritis serta penggunaan teknologi secara beretika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan pendidikan kontekstual yang menekankan pelajaran yang lebih bermakna membantu murid menghubungkan antara ilmu dengan situasi sebenar dalam kehidupan. Justru dengan itu, pembentangan ini akan menghuraikan aspirasi dan hala tuju pendidik serta implikasinya terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Okey, pada slide ini saya akan menghuraikan tentang aspirasi pendidik. Aspirasi pendidik ni merujuk kepada hasrat dan matlamat seorang guru dalam membentuk murid secara holistik sejajar dengan falsafah
pendidikan kebangsaan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya menumpukan perhatian kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga berusaha membangunkan potensi mereka secara menyeluruh, merangkumi pelbagai aspek seperti intelek, emosi, rohani dan juga sosial. Jadi, objektif ini adalah untuk melahirkan murid yang bukan sahaja mampu berfikir secara kritis dan kreatif, tetapi juga memiliki khasiat terpuji serta kemahiran komunikasi yang efektif. Dalam konteks pendidikan pada masa kini, literasi bahasa dan literasi digital menjadi asas penting bagi kita untuk memastikan pembelajaran bermakna itu berlaku. Murid perlu dilatih bukan sahaja untuk membaca dan menulis, tetapi juga mentafsir maklumat, menilai fakta dan juga menghasilkan idea yang baharu. Tambahan pula, aspirasi pendidik menekankan pembentukan generasi yang beretika dalam penggunaan teknologi, seperti macam tak ada pelagiat dalam menggunakan AI lah, serta berdaya saing di peringkat global. Oleh itu, aspirasi ini selari dengan misi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan seimbang, harmonis dan juga berilmu. Okey, baik. Seterusnya, mari kita bincangkan hala tuju pendidik dalam merealisasikan aspirasi ini. Hala tuju pendidik kini menekankan pelaksanaan pedagogi bermakna, di mana pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran konseptual dan pembelajaran kolaboratif digalakkan. Ini memastikan murid dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi yang sebenar. Selain itu, literasi juga perlu dijadikan asas dalam setiap mata pelajaran. Literasi bahasa membolehkan murid memahami dan menyampaikan idea dengan jelas, manakala literasi digital pula dapat membekalkan mereka kemahiran untuk menggunakan teknologi secara kritis dan beretika. Okey, baik. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI ni juga boleh dimanfaatkan sebagai alat sokongan pembelajaran, tetapi guru tetap menjadi fasilitator, pembimbing dan juga role model yang membentuk nilai serta jati diri seorang murid. Secara ringkasnya, hala tuju pendidik menekankan peralihan daripada pendekatan berpusatkan guru kepada pendekatan berpusatkan murid, sejajar dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Benar apa yang telah dikatakan Senari sebentar tadi. Konsep guru berjiwa pendidik perlu difahami dan dirasai sebagai dimensi dalaman yang melangkaui kemahiran pedagogi dan penguasaan kandungan semata-mata. Jiwa pendidik merujuk kepada kesedaran profesional bahawa tugas pendidik ialah amanah sosial yang memberi kesan jangka yang panjang terhadap pembentukan generasi dan hala tuju negara. Profesional keguruan bukan sekadar satu kejayaan sahaja, tetapi tanggungjawab moral yang menuntut komitmen secara berterusan. Seorang guru yang berjiwa pendidik menunjukkan kesungguhan membimbing murid-murid mencapai potensi secara maksimum. Kesungguhan ini diterjemahkan melalui perancangan pengajaran yang responsif terhadap tahap kebolehan murid, pelbagai strategi pembelajaran serta sokongan emosi yang lebih konsisten. Guru tidak melihat kelemahan murid sebagai kekurangan mutlak, sebaliknya sebagai ruang intervensi dan penambah baikan. Jiwa pendidik juga terselah melalui amalan refleksi kendiri. Guru yang reflektif sentiasa menilai keberkesanan pendekatan, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri serta bersedia menerima cemuhan maklum balas.
Pendekatan ini selari dengan penegasan Pelan Pengguna Pendidikan Malaysia 2013-2025 bahawa peningkatan kualiti guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan keberhasilan murid. Hal ini telah dikatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2013. Refleksi berterusan membolehkan guru menyesuaikan pedagogi dengan perubahan kurikulum dan keperluan semasa. Dari sudut hubungan interpersonal, guru berjiwa pendidik membina persediaan bilik darjah yang selamat dan menyokong perkembangan emosi murid. Hubungan positif antara guru dan murid meningkatkan motivasi serta penglibatan aktif dalam pembelajaran. Darling Hamud pada tahun 2017 mengatakan bahawa oleh itu empati, kesabaran dan komunikasi berkesan menjadi asas penting dalam membentuk iklim pembelajaran kondusif. Dalam era digital kini, jiwa pendidik menuntut kebijaksanaan. Memanfaatkan teknologi secara beretika, guru perlu membimbing murid menggunakan teknologi secara bertanggungjawab. Selaras dengan kerangka Malaysia Madani, pendidikan perlu menekankan kesejahteraan, ihsan dan daya cipta dalam pembelajaran. Hal ini telah ditulis pada tahun 2023. Seterusnya, guru berjiwa pendidik berperanan sebagai model teladan. Nilai disiplin, integriti dan rasa hormat dipelajari melalui pemerhatian terhadap personaliti guru. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik menggabungkan profesionalisme, kemanusiaan dan komitmen yang berterusan. Dengan jiwa pendidik yang kukuh, pendidikan mampu melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rashika Nur Ain binti Rashidi dari kelas PPS 21. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme guru. Aspirasi pendidikan negara seperti dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menuntut guru yang kompeten dan juga progresif. Dari sudut profesionalisme, guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri selaras dengan perubahan pendidikan abad ke-21. Penguasaan ilmu kandungan dan pedagogi terkini membolehkan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP secara berkesan dan juga relevan dengan keperluan murid. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan menghadiri kursus, bengkel dan latihan profesional bagi menambah baik kemahiran sedia ada. Pengintegrasian teknologi dalam PDP juga menjadi tuntutan semasa, di mana guru perlu celik digital dan kreatif dalam menggunakan platform pembelajaran interaktif. Amalan refleksi kendiri serta penyelidikan tindakan turut membantu guru menilai keberkesanan pengajaran dan membuat penambahbaikan berterusan. Kesemua aspek ini memperkukuh accountability dan etika profesional guru dalam melaksanakan amanah mendidik. Implikasi yang kedua pula adalah membentuk nilai dan sahsiah guru selaras dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan yang holistik. Selain peningkatan profesionalisme, pembentukan nilai dan sahsiah guru turut memainkan peranan yang signifikan. Guru berjiwa pendidik perlu memiliki nilai empati, keprihatinan dan juga kasih sayang terhadap murid tanpa mengira latar belakang. Sikap integriti dan amanah dalam menjalankan tugas termasuk dalam pentaksiran dan pengurusan bilik darjah. Mencerminkan kepribadian guru yang beretika. Tambahan pula, guru berfungsi sebagai role model kepada murid. Oleh itu, tingkah laku, pertuturan dan disiplin diri guru perlu selari dengan nilai murni yang ingin diterapkan. Komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap tanggungjawab serta
ketahanan emosi dalam menghadapi cabaran pendidikan moden juga menyumbang kepada pembentukan sahsiah guru yang kukuh. Kesimpulannya, peningkatan profesionalisme dan pembentukan nilai serta sahsiah merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam melahirkan guru berjiwa pendidik. Guru yang profesional tetapi tidak berakhlak tidak mampu menjadi contoh teladan. Manakala guru yang berakhlak tanpa kompetisi pula tidak dapat menyampaikan ilmu secara berkesan. Oleh itu, keseimbangan antara kecekapan profesional dan kekuatan nilai dalaman amat penting bagi merealisasikan aspirasi pendidikan negara dan membentuk generasi yang berilmu, berakhlak serta berdaya saing. Okey, untuk bahagian ini, saya nak sentuh tentang cabaran dan juga strategi sebagai seorang pendidik. Kalau kita lihat realiti sekarang, cabaran pertama yang sangat ketara ialah jurang digital. Tak semua murid ada akses internet yang stabil. Tak semua murid juga ada peranti sendiri. Jadi, bila kita bercakap tentang pembelajaran digital atau AI ni, sebenarnya masih ada murid yang ketinggalan. Sebagai seorang guru, kita kena peka dengan perkara sebegini. Jadi, strategi yang kedua pula untuk mengatasi cabaran ini ialah kita perlu bijak mengurus masa dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja. Selain itu, melalui PLC atau perkongsian bersama rakan sejawat, beban itu boleh diringankan dan kualiti pengajaran juga dapat ditingkatkan. Seterusnya ialah cabaran kepelbagaian tahap murid dalam satu kelas. Dalam satu kelas, ada murid yang cepat faham, ada juga murid sederhana faham dan ada juga yang perlukan bimbingan lebih. Kalau kita guna satu pendekatan sahaja, mungkin ada murid yang akan tercicir. Okey, jadi di sini pentingnya pengajaran berbeza. Kita sediakan aktiviti ikut tahap, beri sokongan tambahan kepada yang memerlukan dan cabaran tambahan kepada murid yang cemerlang. Dengan cara ini, pembelajaran jadi lebih inklusif. Cabaran lain yang tak kurang penting ialah pengaruh media sosial. Murid sekarang sangat terdedah kepada maklumat tanpa tapisan. Kalau tidak dibimbing, ia boleh memberi kesan kepada nilai dan disiplin mereka. Strateginya ialah kita perlu terapkan literasi digital dan nilai murni dalam pengajaran. Bukan sahaja sekadar ajar kandungan subjek, tetapi juga ajar bentuk cara mereka berfikir dan membuat keputusan. Akhir sekali, perubahan teknologi dan kurikulum yang sangat pantas. Dunia pendidikan sentiasa berubah. Kalau guru tidak bergerak seiring perubahan, kita akan ketinggalan. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita perlu amalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hadir kursus, tambah ilmu, terbuka dengan inovasi seperti AI. Tetapi, dalam masa yang sama, kita kekal sebagai pembimbing utama yang membentuk sesiah murid. Sebagai kesimpulan, bagi saya, cabaran itu memang wujud. Tetapi cabaran bukan alasan untuk berhenti berkembang. Sebaliknya, ia adalah untuk kita buktikan bahawa guru ialah ejen perubahan yang sebenar dalam membina masa depan negara. Secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan asas yang penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Apabila guru memiliki visi yang jelas dan juga komitmen yang tinggi, mereka bukan sahaja mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan, malah membentuk generasi yang seimbang dan juga berkualiti. Guru berjiwa pendidik ialah nadi kepada kejayaan sistem pendidikan negara. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.